Kak, motor saya ni dah goyang-goyang teruk agak. Macam Amirul Bakhtiar dah ni. Nampak macam absorber dah rosak ni. Tukar absorber baru je lah. Nope. Saya nak tukar motor tu. Boleh? Bajet berapa? RM20 ke? Cut. Kejap. Salah tekan. 200 je. 200 je. Kalau 200, dapat motor minor boleh lah awak. Kalau macam tu, tukar absorber je lah terus. Boleh juga. Tapi saya nak absorber yang soft tapi steady, sporty tapi selesa. Kalau naik bonggol tak melantut-lantut. Bila cornering tu macam Rusi 46. Yang last sekali. Cantik dan tahan lama. Tapi nak yang 200. Kau tim? Awak ni cari absorber ke cari cermin ni? Nak pilih absorber bukan cari yang paling lembut atau yang paling keras. Kena pilih absorber yang ngam dengan motor dan cara korang bawa. KYB ni ada pilihan ikut model motor dengan kegunaan. So, senanglah korang nak cari yang selesa ke, steady ke dan lebih yakin bila bawa. So, semua kriteria yang saya sebut tadi tu boleh dapat lah. Boleh, tapi yang masuk akal lah. Tapi confirm 200. Kalau macam ni, semua requirement tadi on. Alah, tak boleh murah sikit ke? Boleh, tapi buanglah separuh list tadi. Tapi soft dengan steady tu jangan buang tau. 200 tu yang kena buang.